Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir daripada Nadicom Malaysia, iaitu Nadicom Technology Center yang bertempat di Wisma Majlis Daerah Tumpat, Waka Baru, Kelantan. Dan nombor yang tertera di bawah ni anda boleh menghubungi kami untuk mana-mana servis yang diperlukan. Jadi pada hari ini saya akan menceritakan bagaimana cara ringkas untuk menggunakan SQL Payroll. Kita masukkan username dan password, kita log on. Yang pertama sekali saya nak tunjukkan bagaimana cara nak membentukkan company profile. Mana sekarang ni nama company saya. Kalau kita klik kat sini, kita akan nampak terus nombor yang daripada SSM dan juga nombor lama dan juga nombor baru. Kita klik OK. Dan alamat yang perlu anda masukkan di sini, contohnya 20 dan 21. Wisma MDT. Saya masukkan dengan huruf besar lagi cantik. Jalan Puteri Saadong 16250 Wakaf Baru, Kelantan. Okey, jika anda nak masukkan logo kat sini, anda boleh kalau anda ada syarikat anda ada logo di web dan mana-mana yang ada. Contohnya company saya ni ada di Google search image. Saya right click, saya copy image dan saya masukkan logo saya kat sini. Saya paste. Mana untuk seterusnya anda perlu masukkan nombor EPF, tax, SOCSO, HRPF, zakat tabung haji, officer, dealer. Okey, dealer ni saya masukkan nama syarikat saya. Nama saya, nombor telefon saya, nombor fax, dan juga alamat email saya. Okey, setelah anda selesai, ini email setting yang ni insya-Allah saya akan tunjukkan selepas pada ni insya-Allah. Jadi kita save di sini. Dan yang pertama sekali kita nak masukkan nama pekerja kita. Maknanya kita klik, kalau kata kita nak tengok cara yang lebih itu kita klik kat sini. Okey, kita klik human resource, maintain employee. Okey, saya masukkan contohnya saya lah pekerjanya, manager. Okey, nama dia Abdul Latif. Okey, date of birth. Okey, sekarang ni kalau date of DOB ni, date of birth ni, saya masukkan IC saya. Okey, saya enter je, dia terus masukkan tarikh lahir saya. Jadi boleh masukkan alamat penuh kat sini.
Okey, pada hari ini kita akan belajar macam mana kita nak masukkan maklumat dalam Human Resource. Mana ini nombor telefon rumah saya. Dan ini nombor telefon saya. Dan alamat email saya. Okey, kalau IC dan sebagainya tu. Grouping, kalau anda perlu ada masukkan grouping, sila masukkan. Family, ni nama pasangan, kita perlu masukkan di sini sekiranya untuk memudahkan kita mencari maklumat sekiranya ada berlaku apa-apa musibah dan sebagainya. Okey, alamatnya sama. Okey, contohnya saya masukkan nombor telefon rumah saya kat sini. Jadi payroll info, katakan gaji saya sini 7,000. Okey, yang lain tu boleh masukkan itu. Maknanya sekarang ni kalau saya ada allowance di sini, saya klik allowance ni. Kita boleh klik new allowance, contohnya minyak kereta, saya tulis MK je. Okey, allowance minyak kereta, katakan setiap bulan saya ambil allowance minyak kereta RM500. Okey, kalau ada berkaitan dengan EA, HRDF semua, kita ketik je, kita save di sini. Okey, kita fetch all, dia keluar kat sini, masukkan itu, maknanya kita klik save. Jadi saya nak tunjukkan bagaimana cara nak selesaikan masalah ini. Saya rasa cukup sekadar ini dahulu. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.